Tidak lah, bagi saya ni semua terletak pada takdir. Itu je kan. Tapi saya nak tak boleh mampu cakap apa-apa sebab saya tengok semua orang pun memang best-best. Kalau saya jadi juri pun, saya akan pilih, oh ini best, ini best, ini best. Saya pun rambang mata tau. Tapi apa yang saya cakap, saya happy sebab at least saya yang tersingkir lah. Bukan macam adik Anggrek, Cik P ke Amara yang memang dia sentiasa risau. Setiap kali nak umum lagu muka dia dah monyok dah. Saya tak suka tengok kisah kat family kan. Jadi saya tak nak tengok orang yang saya sayang sedih lah. Tu je lah. Tak apa, bagi saya okey je. Yang penting saya happy. Sebab ini one of the exposure yang saya dapat. Bukan senang nak menyanyi di atas pentas yang besar. Itu pentas yang mana artis-artis yang dah ada nama menyanyi kat atas tu. Jadi terima kasih pada mak saya jugalah. Tanpa mak saya takkan ada kat tahap ni. Itu je saya boleh cakap. Kak ni mungkin awak dan juga adik-adik orang lain. Oh, kecam makin apa? maksudnya ada orang Kenapa lebih. bukan orang lain? Kenapa Viviana bukan orang lain? Maksudnya ada yang lebih. Oh, maksudnya kira macam Sepatutnya patutnya Oh, orang lain. adik-adik dalam TikTok tu my manager. Ya Allah. Mungkin boleh Viviana katakan lah. Saya cuma nak tekankan, ingat korang semua janganlah membuli cyber pada adik-adik saya ataupun kakak saya ke, abang saya ke, ataupun umur saya ke. Ingat, ini semua adalah aturan yang Allah dah tentukan. Jadi jangan pernah compare siapa dengan siapa. Suara ke, bakat ke, jangan pernah compare sebab ini semua datang daripada Allah. Sebenarnya bakat dengan suara ni tak boleh dinilai pun. Jadinya korang semua janganlah marah saya tersingkir sebabkan sekian-sekian orang. Tahu, diorang pun dah buat yang terbaik. Saya nampak effort diorang juga. Ya, dia orang berusaha. Kalau all out. you all dalam keluarga kita, kami rasa macam ya Allah, dia orang macam mana dia orang punya usaha tu sampai ke tahap yang kata ya Allah, dia naik, dia bangkit. Betul. Kita pun cuba usaha. Jangan bully saya sebab kata Viviana. Kita bagi support, bagi yang support yang positif. Betul. Industri kita ni perlukan orang-orang yang positif macam you all untuk nak bangkit supaya kita boleh setara dengan negara-negara lain. Tolong. Betul.